CEO Kaki Review CKR muncul sebagai hero bisnes kecil. Dia claim reviewer patut bantu peniaga, bukan jatuhkan mereka. Jason famous review paling jujur, paling service, paling soul. Kalau makanan tak sedap, dia cakap tak sedap. Kalau mahal, dia sound tepek terus. CKR tak pernah kecam makanan. Semua review dia padu. Lama-lama orang pelik. Semua makanan CKR review, dia cakap terbaik. Tak ada satu pun yang dia kritik. Restoran mahal pun dia puji melambung. Satu hari, restoran yang CKR hype gila-gila rupanya teruk gila. Orang bayar mahal sebab percaya CKR. Bila sampai, makanan gila hambar, servis ke laut. Orang bukan marah restoran je. Rom, ni apa ni aku makan ni? Gila. Apa yang buat ni? Nak haram tak sedap baru. Jason, dia tak payah buat apa-apa sebab dia tak pernah tipu. Rate dia pun aku rasa Mahana mampu. rakyat jelata TikTok mula sedar. Jason, kau seorang je yang netizen boleh percaya. For current right now, Jason lah reviewer trusted dalam industri food review di Malaysia. CEO Kaki Review CKR, aku respect sebab dia berani dan tahu cara untuk naikkan nama dia dengan cepat. Semoga terus maju jaya. Kejujuran mungkin susah, tapi dalam jangka masa panjang, kepercayaan tak boleh dibeli. Jika kau seorang business owner yang dah banyak kali buat video tapi tak jadi-jadi, cuba tengok video yang aku ada pin dekat profile. Mana tahu membantu kali ni.